Merdeka! 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 Kita semua tahu laungan keramat tu kan? Tapi pernah tak kita fikir apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir untuk menjayakan sambutan besar-besaran tahun 1957 tu? Percayalah, ia bukan setakat pesta biasa. Ia satu operasi gergasi yang dirancang dengan sangat teliti. Jom kita selami kisah di sebalik penciptaan memori pertama negara kita. Dengar tu, seruan Tunku ni bukan sekadar pengumuman biasa tau. Ini adalah satu vizi. Tunku tak nak sambutan yang ala kadar. Dia nak satu detik bersejarah yang akan terpahat dalam ingatan setiap rakyat sampai bila-bila. Dan vizi inilah yang jadi enjin penggerak untuk semua yang kita akan lihat selepas ni. Jadi persoalannya, macam mana nak perkenyalkan sebuah negara baharu kepada dunia? Ia bukan sekadar satu majlis. Fikirkan ia sebagai sebuah debut agung, satu projek mega yang direka bukan sahaja untuk tunjuk pada dunia, tapi juga pada rakyatnya sendiri, yang kita, sebuah negara berdaulat, telah lahir. Okey, untuk uruskan projek sebesar ni, mestilah kena ada strategi yang kemas, kan? Jadi keseluruhan operasi ni dipecahkan kepada dua pasukan utama. Dua pasukan, dua misi yang berbeza, tapi dengan satu matlamat yang sama. Pastikan Hari Merdeka berjalan dengan sempurna. Cara paling senang nak faham, bayangkan macam ni, ada hardware dan ada software. Jawatan kuasa persediaan fizikal, mereka uruskan hardware. Semua benda yang fizikal dan kekal, contohnya stadium, istana dan simbol-simbol negara. Manakala jawatan kuasa sambutan pula, mereka yang sediakan software. Mereka cipta pengalaman, vibe, suasana dan memori yang kita akan kenang selamanya. Jadi, kita mulakan dengan hardware dulu. Apa hardware yang sebuah negara baharu perlukan? Yalah, sebelum kita nak berpesta, kita kena ada identiti kan? Bendera, lagu kebangsaan, jatah negara, inilah asas-asas visual dan audio yang akan jadi definisi negara kita. Mula-mula sekali, dua projek pembinaan mega dilancarkan. Pertama, Stadium Merdeka yang akan jadi pentas utama upacara bersejarah tu. Dan kedua, sebuah istana yang gah untuk Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ini bukan sekadar bangunan tau, ini simbol fizikal kedaulatan kita. Selain bangunan, ada 4 lagi simbol utama yang perlu disiapkan. Anggaplah setiap satu ni macam satu bab dalam buku cerita negara kita. Dan setiap bab ada kisah uniknya yang tersendiri. Kisah di sebalik lagu Negaraku ni memang menarik. Ada satu jawatan kuasa khas yang dipengerusikan sendiri oleh Tunku, ditugaskan untuk cari lagu kebangsaan. Macam-macam pilihan dah diteliti, tapi akhirnya mereka kembali kepada melodi yang dah sedia dikenali ramai, iaitu lagu Negeri Perak, Terang Bulan. Saiful Bahari kemudiannya diamanahkan untuk menulis lirik baharu yang membakar semangat patriotik. Untuk bendera pula, ceritanya lebih ringkas. Tak perlu reka yang baru pun. Bendera Persekutuan Tanah Melayu yang dah pun kita guna sejak tahun 1950 diterima pakai secara rasmi. Reka bentuk oleh Muhammad Hamzah ni memang dah jadi satu simbol yang dikenali ramai waktu tu. Seterusnya, Jatah Negara. Ini bukan sekadar logo biasa. Ini mohor rasmi kerajaan. Dan yang paling penting, ia mendapat perkenan rasmi daripada Raja-Raja Melayu. Ia menjadi simbol yang menghubungkan tradisi Kesultanan Melayu dengan sebuah negara persekutuan yang moden. Dan akhir sekali, bunga kebangsaan kita. Bunga raya ni dipilih bukan sembrono tau. Ia sebenarnya hasil daripada satu tinjauan pendapat awam yang diuruskan oleh Kementerian Pertanian. Pilihan terakhir kemudiannya dibuat oleh Tunku sendiri. Ini pun dah tunjukkan semangat demokrasi dari awal lagi kan? Okey, hardware semua dah siap. Sekarang, tiba masanya untuk pasang software pula. Tumpuan kita sekarang beralih kepada jawatan kuasa sambutan, pasukan yang bertanggungjawab untuk mencipta kemeriahan dan suasana pesta yang akan diingat sampai bila-bila. 75,000. Itulah jumlah bendera Persekutuan Tanah Melayu yang ditempah khas dari sebuah kilang di Jepun. Bayangkan, bendera-bendera ni semua dibawa dengan kapal laut semata-mata untuk pastikan setiap ceruk negara dihiasi dengan simbol kebanggaan kita ni. Cuba kita bayangkan suasana Kuala Lumpur malam tu. Seluruh bandar, dari bangunan ikonik Sultan Abdul Samad sampai ke jalan-jalan utama, semuanya bermandikan cahaya. Tujuannya satu, untuk cipta satu suasana pesta yang magis yang boleh dirasai oleh semua orang yang ada di sana. Perancangan diorang ni memang teliti betul, sampai ke pakaian para menteri pun direka khas. Pakaian rasmi baharu yang dipanggil baju muskat ni diilhamkan daripada pakaian tradisional negeri Kedah. Ini cara yang sangat bijak untuk tunjulkan identiti budaya kita yang kaya di persada dunia.
Sekarang, jom kita tengok perincian-perincian kecil yang orang selalu terlepas pandang tapi sebenarnya sangat penting untuk pastikan kelancaran sebuah acara bertaraf antarabangsa macam ni. 300. Ini bukan jumlah tetamu, tapi ini adalah bilangan pegawai kerajaan yang kena hadiri kursus protokol khas selama 3 hari. Tugas mereka? Mereka kena jadi pegawai penerangan dan pengiring kepada semua tetamu antarabangsa. Nak pastikan, Malaysia dilihat sebagai tuan rumah yang cekap dan berbudi bahasa. Kerajaan juga nak pastikan rakyat jelata dapat sama-sama merayakannya. Satu langkah bijak yang dibuat ialah gaji kakidangan kerajaan dibayar seminggu lebih awal supaya orang ramai ada duit untuk berbelanja dan datang ke ibu kota. Dan sambutan rakyat? Memang luar biasa. Tiket kereta api, tiket bas, semua licin, habis dijual. Dan sudah tentulah, di sebalik semua perancangan rapi ini, ada pemimpin-pemimpin hebat yang menerajuinya. Nama-nama besar seperti Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Husin dan H.S. Lee mengetuai pasukan masing-masing. Tapi ini bukan sekadar senarai nama tau. Ini adalah bukti kerjasama padu antara kaum untuk menjayakan satu impian besar negara. Semuanya bergerak mengikut jadual yang sangat ketat. Ia bermula dengan seruan Tunku di radio pada bulan Julai. Lepas tu, awal Ogos atau cara rasmi pun diumumkan kepada semua. Dan kemuncaknya, pada 29 Ogos, sambutan meriah selama 11 hari pun bermula. Setiap langkah ni adalah sebahagian dari satu perancangan yang sangat kemas. Akhirnya, bila kita dah tengok semua perancangan yang begitu teliti ini, kita kena tanya, apa sebenarnya matlamat akhir di sebalik semua usaha ni? Ia pastinya lebih dari sekadar sebuah pesta. Kalau ada satu perkara penting yang kita kena ambil dari semua ni, ia adalah ini. Kejayaan sambutan merdeka adalah bukti perpaduan. Dari peringkat paling atas sampailah ke peringkat negeri, semua pihak bekerjasama. Inilah boleh dikatakan projek nasional pertama yang betul-betul menyatukan seluruh rakyat di bawah satu bendera. Pada akhirnya, semua perancangan ni, dari bendera yang ditempah khas dari Jepun sampailah ke rekaan baju muskat, semuanya menjurus kepada satu tujuan utama, iaitu untuk mencipta satu kenangan bersama, satu memori yang akan jadi batu asas perpaduan untuk negara kita yang baru lahir ni. Dan ini membawa kita kembali kepada soalan utama tadi. Bagaimanakah memori pertama sesebuah negara dicipta? Kisah sambutan Merdeka 1957 ni tunjukkan yang ia tak berlaku secara kebetulan. Ia dirancang, ia direka dan ia dilaksanakan dengan begitu teliti. Ia mengajar kita bahawa kenangan kolektif yang paling berharga bukanlah sekadar satu peristiwa, tetapi sebuah mahakarya yang dibina dengan perancangan, niat dan paling penting sekali, dengan harapan.